Saya Dr. Viswambhar Vallabhaneni, perunding kanan pulmonologi intervensi yang bertugas di Apollo Perunggudi. Hari ini saya ingin bercakap tentang bronkoskopi. Bronkoskopi, seperti namanya, adalah memvisualisasikan bronkus. Skopi adalah adalah prosedur dan bronkus ialah pokok saluran udara yang mengalirkan udara. Jadi saya ingin memberitahu anda bahawa bronkoskopi adalah alat penting dalam membuat diagnosis bagi banyak jangkitan paru-paru dan penyakit paru-paru, dan ia juga membantu dalam mengeluarkan benda asing, mengeluarkan lendir berlebihan serta menghantarnya untuk ujian lanjut. Bronkoskopi adalah satu prosedur yang boleh dilakukan secara rawatan harian. Maksudnya, anda boleh dimasukkan ke hospital pada waktu pagi dan pada waktu petang anda boleh pulang ke rumah serta menjalani rutin yang agak normal sebaik sahaja anda sampai di rumah. Jadi kami ingin anda tahu bahawa anda akan mendapat kebenaran daripada jabatan-jabatan berkaitan seperti jabatan anestesia, kerana kami akan memberikan anda sedikit ubat penenang semasa kami melakukan bronkoskopi. Kami tidak mahu anda mengalami sebarang pengalaman yang tidak menyenangkan apabila tiup dimasukkan melalui hidung anda. Jadi kami akan menenangkan anda. Penenangan yang diberikan bukanlah sepenuhnya. Jadi anda tidak akan mengalami sebarang ketidakselesaan. Pada masa yang sama, anda tidak akan lumpuh, bermakna anda tidak memerlukan sebarang sokongan ventilator. Jadi sebaik sahaja prosedur dimulakan, ia mengambil masa antara 20 hingga 30 minit untuk diselesaikan. Jadi pada penghujung 20 atau 30 minit, bergantung kepada tempoh yang telah kami rancang lebih awal sebelum prosedur, pesakit biasanya akan terjaga. Maksudnya, pada penghujung minit ke-20 atau ke-30, pesakit akan terjaga. Jadi, ini bukan penenangan yang mendalam, jadi anda perlu tahu supaya anda tidak keliru bahawa ini bukan seperti pembedahan yang memerlukan anestesia am. Sila ambil maklum bahawa ini bukan anestesia am. Jadi, prosedur ini dilakukan untuk membuat diagnosis pelbagai penyakit paru-paru berjangkit, dan selepas prosedur selesai, pesakit akan dipindahkan ke kawasan di mana kami memerhati pesakit selama beberapa jam, kemudian kami akan memberi mereka makanan dan menghantar mereka pulang, dan selepas pulang ke rumah, pesakit boleh menjalani rutin harian seperti biasa.